Hari ini kita menyambut Hari Yayasan Islam Kelantan, puak yang kesekian kalinya. Saya amat bersyukur kehadrat Allah SWT kerana Yayasan Islam Kelantan telah memainkan peranan yang amat besar, mendidik jiwa, minda dan tingkah laku ratusan ribu rakyat Kelantan sejak puluhan tahun yang lalu. Yayasan Islam Kelantan telah memainkan peranan yang amat besar dalam menyebar luas dan memantapkan sistem pendidikan Islam yang bersepadu. Pada hari ini, selain daripada puluhan buah sekolah menengah agama, Yayasan Islam Kelantan juga telah memiliki sekolah-sekolah tahfiz yang menawarkan aliran qiraat, sains dan vocational. Alhamdulillah, dari dulu sampai sekarang para pelajar YIK sentiasa berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dalam berbagai bidang, sehingga lahir dari kalangan mereka tokoh-tokoh akademik dan golongan profesional yang amat disegani. Justru Yayasan Islam Kelantan merupakan kilat untuk memproses dan memberikan didikan yang bersepadu kepada rakyat Kelantan khasnya dan rakyat negeri lain amnya. Ini semua membuktikan bahawa Kelantan mempunyai kekuatan dan masa depan yang cerah serta berpotensi tinggi dalam melahirkan sumber manusia yang beriman dan bertakwa demi kelestarian dan kesejahteraan negeri yang sama-sama kita kasihi.